Tahu tak, cara yang paling bagus nak bersihkan kerang-kerang ni dari pasir, dari lumpur, kita cukup rendamkan kerang ni 1 hari 1 malam pakai air masin. Itu saya jamin kerang-kerang ni tak ada lagi lumpur, tak ada lagi pasir. Tapi kalau kita dah terlanjur merebus kerang ni, dah terlanjur kita masak kerang ni, tapi dia masih berpasir, dia masih berlumpur, tonton video ni sampai habis. Ada lagi satu solusi. Kalau dah terbuka macam gini, tanda dia dah nak masak. Dah masak pun. Dari kerang-kerang yang lain, saya lebih suka jenis kapis ni. Masak kapis macam ni tak lama. Kami tak sampai setengah jam dah masak lah dia. Dah banyak yang terbuka. Itu tanda dia dah masak. Cerita punya cerita, macam ginilah isi kapis tu. Dan kalau kita nampak dia tu masih berpasir ataupun berlumpur macam ni, cukup senang aja nak membersihkan dia. Tinggal kita siapkan 1 mangkuk air bersih, tinggal kita rendam aja dah. Gitulah cara dia. Tinggal kita makan.